yang semua orang elak. Katil paling hujung, nombor 3. Bukan sebab rosak, tapi sebab pernah ada orang mati di situ. Malam tu, pelajar baru bernama Farah baru masuk asrama. Dia tak tahu apa-apa. Katil dia, katil nombor 3. Kawan-kawan dom nampak tapi tak berani tegur. Semua cuma pesan, kalau malam dengar bunyi, jangan layan. Pukul 1.47 pagi, Farah terjaga. Bunyi perlahan kedengaran dari bawah katil dia. Tok, tok, tok. Macam ada orang ketuk kayu. Dia fikir mungkin tikus. Dia cuba abaikan. Tapi bunyi tu berhenti dan bertukar jadi suara. Perlahan, serak. Turun. Farah kaku. Dia tarik selimut. Suara tu ulang lagi. Turun. Teman aku. Katil dia tiba-tiba bergegar sikit. Perlahan. Seolah-olah ada sesuatu sedang memanjat dari bawah. Farah tak tahan. Dia turun juga. Bila kaki dia jejak lantai, dom tu tiba-tiba jadi sunyi. Terlalu sunyi. Kawan-kawan semua masih tidur. Farah tunduk sikit, nak tengok bawah katil. Gelap, kosong. Dia tarik nafas lega. Tiba-tiba seseorang berdiri betul-betul di belakang dia. Suara yang sama, tapi kali ni jelas di telinga. Aku dah tunggu lama. Farah pusing perlahan. Dan dia nampak dirinya sendiri. Dengan muka pucat, mata hitam kosong dan senyuman yang sama. Esok pagi dom kecoh. Katil nombor 3 kosong. Farah hilang. Tak ada siapa jumpa dia. Sejak hari tu, pelajar lama mula cerita benda sebenar. Dulu, seorang pelajar pernah hilang dari katil tu. Tak pernah ditemui. Tapi ada satu benda pelik. Sejak kehilangan tu, kadang-kadang ada pelajar baru muncul, duduk kat katil nombor 3. Tenang, pendiam. Sampai satu malam, dia akan hilang. Dan kitaran tu ulang balik. Kalau kau perasan, dalam cerita ni, tak ada siapa sebenarnya sahkan Farah pernah keluar dari asrama.